Saya nak kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad nak rehat. Poi! Sabtu Ahad nak cuti. Engkau dah lah muda lagi, engkau dah lah bujang. Sabtu Ahad kau nak cuti, itu yang kau cari. Dan kalau nak cari kerja, kerja apa? Sabtu Ahad cuti. Apa benda ni? Faham tak? Jadi vibe ni dia akan against saya. Saya punya vibe enyak sampai lunyai. Jadi diorang yang work life balance ni, yang nak banyak rest, relax, chill tapi nak hidup senang ni, dia memang takkan puas hati punya dengan apa saya cakap. 10 tahun pertama dalam career ataupun dalam dunia dewasa, mungkin kita akan kurang banyak masa dengan keluarga. Itu adalah hakikat rules dia. Win some, lose some. Kecuali bapa kau orang kaya, kecuali kau keturunan hartawan. Tapi untuk marhain, mana ada work-life balance. Untuk permulaan hidup, itu realiti dia. Orang dia hidup dalam delusion.